Kan saya cakap korang, saya tak akan potong rambut selagi betul-betul potong pendek lah. Kalau saya tak ada jodoh. Mungkin Jepun tu hujung tahun depan. Tahu tak? 100? Siapa bagi donat aku? Oh ni tu sekali tu. Ini pun dah sedap lah. Kicap makan telur mata. Oh, telur mata betul sedap. Telur ada saya minat. Telur ada dia tak sedap makan dengan ni. Dia kena telur mata. Nak pula kuning dia pecah. Sedap weh. Sebab dulu time saya duduk seorang-seorang masak seorang. Lepas tu saya boleh masak kadang-kadang. Jangan terrajin lah. Kejap manis, kejap manis. Makan cili padi. Baik makan padi je bang. Ini birthday saya. Happy birthday. Datang Fury kak? InsyaAllah. Kau tu kan nama tak? Ni akaun game lah. Tolong repost video game saya guys. Boleh tolong repost video game saya. Video TikTok. Tambah ikan goreng tak? Ayo. Jaga tak? Esok konten menjijikkan. Esok akan buat konten yang agak menjijikkan lah. Esok. Ini Radin tunang. Alhamdulillah. Tunang, bukan kahwin. Dah. Kau game. Jangan yang orangnya. Mana ada barang pun. Umrah tak payah bawa apa-apa pun. Bawa diri lah. Tak perlu bawa beria-beria pun. Takkan nak bawa sebuah gym. Hari tadi esok dia. Jangan repost video sebenarnya saja. Kan dah. Melati cantik tak? Rania. Rania jenis tu tunang kan dah bila? Tak tahulah bang. Ada rezeki ada. Tapi untuk tahun 2026 target saya nak banyakkan duit lagi, kumpulkan duit lagi, dan saya nak pergi bercuti lah. Maksudnya kalau ni style pun kan macam konten baru tu smart lah, kerana macam tu. Terima kasih Kak Vesta. Tahun depan saya punya matlamat nak kumpul duit. Kalau ada jodoh ada lah, tak ada lah. Maksudnya saya nak kumpul duit, saya nak bercuti, saya nak pergi. Saya ada baca satu quote tu, ada ayat orang cakap tengah ada duit ni kita pergi tempat mana-mana kita nak pergi. Contohnya kita nak main salji. Saya tak pernah main salji lagi, nak rasa salji macam mana. Lepas tu pergi negara orang. Yang ni bukan dalam orang panggil Asia. Ni macam pergi luar pula. Contoh macam Jepun, saya tak pernah pergi. Jepun. Lepas tu mana lagi bla-bla London, mana-mana Paris. Saya tak pernah pergi. And then saya rasa macam mungkin orang panggil, mungkin rezeki saya mungkin bukan ke arah perkahwinan ke apa kan. Mungkin rezeki saya ni bukan Asia. Maksudnya mungkin rezeki saya ni mungkin bercuti kot. Mungkin macam puaskan diri, seronokkan diri macam tu. Mungkin satu tahun 2 kali. Satu tahun 2 kali. Ya. Paling saya nak pergi Jepun.
Jepun dengan Paris kot, insyaAllah. Jepun sebab nak tu, nak main salji. Memang tak nak kahwin ke? Kalau ada rezeki kahwin, kahwin ke? Siapa tak nak kahwin? Siapa tak nak anak? Dengan siapa? Tak tahu, tengoklah rasa nak pergi. Seorang-seorang. Bawa videografer macam tu. Tengok lah. Okay, saya cakap kau, saya tak akan potong rambut selagi betul-betul potong pendek lah. Kalau saya tak ada jodoh. Rambut saya kena sampai tahun depan macam ni. Selagi saya tak jumpa jodoh. Mungkin Jepun tu hujung tahun depan. Masa mungkin bulan 11, bulan 12 macam tu. Paris mungkin ni perancangan saya lah. Mungkin dalam bulan 4 atau bulan 5, InsyaAllah saya kena kumpul duit dulu untuk pergi sana. Dah belajar apa belum belajar. Itu lah matlamat saya. And then ni InsyaAllah saya punya target lah untuk setiap tahun yang always nak ke umrah, insyaAllah. Itu je. Ada dulu time saya miskin, time saya tak ada duit kan, sebelum saya sampai tahap macam ni, duduk rumah buruk, duduk kat bengkel, saya selalu nak dalam diri saya nak melancong, nak pergi luar, nak pergi melancong, jumpa negara luar, semua benda itu kan. Tapi mungkin benda yang saya idamkan dulu, mungkin waktu sekarang saya tunaikan. Kalau saya dah potong masuk dah dekat tak tahu. Masa live dekat B dulu saya pernah cakap saya nak bercuti, saya nak travel. Satu, kenapa saya travel dalam masa 2 tahun 3 tahun ni, saya sibuk, saya banyak travel kat ASEAN kan. Sebab lagi pun saya sibuk untuk komit AI lagi. Untuk 3 tahun ni saya komit AI gila. Mungkin tahun depan, tahun ketiga, tahun ni ke tahun 3 dah. Tahun depan tahun ketiga. Mungkin tahun depan mungkin dah saya dah slow sikit. Mungkin sebab orang panggil apa, ada orang baru, ada apa. And then saya akan cuba untuk slow diri saya untuk something yang baru. Untuk saya nak travel ke apa. Mungkin lah Alif memang InsyaAllah tahun lepas saya ada lagi. Tapi kemungkinan saya orang panggil apa, mungkinlah saya minta jasa baik Alifai bagi cuti sikit part ni. Saya minta cuti awal, nak pergi bercuti macam tu, InsyaAllah. Itulah saya punya matlamat. Kalau orang cakap tahun depan, kalau orang cakap pasal kahwin tu, memanglah saya cakap nak. Siapa tak nak kahwin betul. Saya pun nak tahu muka anak saya macam mana, rupa macam mana, handsome ke, cantik ke. Apa konten? Konten esok. Siapa superstar tahun ni? Tak tahu aku. Saya tak ada terfikir pun pasal superstar. Tapi kalau dapat kali kedua, rezeki. Kalau saya tak dapat pun, saya dah pernah dapat macam tu. Tapi siapa tak nak dapat ke? Ini kalau saya dapat pertahankan sekali lagi, maksudnya saya talent pertama 2 kali berturut-turut. Itulah. So kerana decide untuk stay lagi stay lagi yang tak release lah kan. Bukan decide tak, dia macam ni lah. Okay, saya ni jenis seorang yang jujur cakap, saya jenis seorang yang menghargai orang. Okay, saya tahu saya bertapak macam mana, and then saya tahu saya ni naik macam mana, dan saya tahu siapa yang tolong saya. Okay, saya tak akan pergi selagi orang tu memerlukan saya. If kalau orang tu tak memerlukan saya, barulah saya rasa macam saya pergi. Faham tak maksud saya? If kalau orang tu yang bantu saya, pernah bantu saya naik semua benda, masih perlukan saya akan terus ada. Faham tak maksud saya? Itu diri saya.
Saya takkan selagi orang panggil apa, masa tu memang lalu pergi kan. Tapi kalau dia masih perlukan saya akan bagi komitmen saya dekat Alif. If kalau contoh one day Alif tak perlukan, saya faham, saya akan gerak lah, buat sendiri pula. Macam tu. If kalau Alif masih perlukan saya, masih nak saya ada, masih nak ada dalam konten semua benda, saya takkan memantah, saya akan ikut je cakap dia. Macam tu. Jangan sedih. Apa? Sedih apa? Tak sedih lah. Ifan, kalau sedih-sedih pergi tengok tu TikTok saya. Itu dah jawab sekali-kalinya. Kenapa fan aku curang? Maksud kalau curang, maksud dia tak terbaik lah untuk kau. Ni apa, Icon Game? Icon Game pun 4,000 tengok. Bayang follower pun 8,000. Follower apa? Follower pun 8,000. Tengok 4,000. Separuh follower tengok. Tuan, saya demam. Habis tu saya nak buat apa? Nak ketuk kepala awak. Gonteng esok. Kau tak saya ada rat hari ni. Tapi hujan lah. Tahniah Ipan. Oh, Nurul Irfan. Cakap tahniah lah. Semoga kekal ke jannah, kekal ke syurga. Amin. Semoga dia pemudahkan dogaan-dogaan yang datang. Semoga dia pemudahkan. Okay. Kisah lang semua. Bang, api bang. Kalau Tuan Iskandar, saya demam. Tutup pintu. Itu saya nampak kan dah, tapi malu. Saya memang segan sikit dapat. Saya memang sangat malu. Kalau kau tanya saya memang seorang yang malu sangat. Malu ke memalukan? Saya jenis malu. Dia macam ni tau. Saya adalah jenis seorang yang macam orang yang depan kamera. Contoh kamera saya, ini saya rasa itu duit untuk saya tak malu. If kalau tiba-tiba kamera tu daripada orang lain, saya segan sikit. Itu yang sifat saya lah. Tapi kalau saya dah selesa dengan keadaan, saya tak malu. Kau faham tak saya? Itu lah diri saya. Nak masuk AI boleh? Boleh. Malam ni Alif post konten. Nak basah-basah boleh? Boleh. Ni mana hujan tu. Kenapa Zara? Ini takkan tutup saya lah. Ada nampak muka macam Syami. Nana tak minat ke? Saya kurang sikit. Saya tak isap okok. Okay, saya jujur awal. Saya tak isap okok. Tapi saya suka berasap. Faham tak? Tapi saya bukan jenis orang panggil apa? For now saya datang jenis vape sikit lah. Dah tak lagi. Boran sekali tak? Saya tak pasti lah. Ni saya nak live dekat akaun ni lagi. Nanti korang tengok saya akan live dekat akaun ni. Kau boleh datang-datang tengok lah kejap lagi. Ya, saya akan live dekat akaun ni. Game tengah set up ni. Apa jap? Fafa. Jap, nanti jap lagi aku panggil. Jap lagi aku panggil. Mana rekod sini? Aku tak tahu rekod tak mana ni. Aku pernah rekod situ.
Hafiz jom. Kenapa je Zara? Abang Ana bila datang Sabah naik ketemu insyaAllah nanti. Kadang mana nak? Tak, dia sibuk. Malam tadi Bobo datang tak. Okay korang, terima kasih sangat yang mana teman saya. Sampai abang tak perlukan Kanda baru Kanda release ke? Sampai abang tak perlukan Kanda, kan saya baru release. Selagi perlukan, selagi tu saya ada. Gak pergi tunang raya dia. Kanda enggak. Kanda game GTA. Kanda siren dulu. Live ekor mana nanti? Saya akan live game ekor ni. Saya tengah hari ni ada hari terakhir saya live. Hari live dekat ekor ke Kanda. Nanti saya akan live selalu live ekor ni. Korang just support kat ekor ni je lah. Okay? Aiman isap rokok tak? Tak, isap bontot. Okay guys, saya end dulu. Jangan lupa tolong repost video yang saya baru post tu. Kau komen lah apa-apa nak komen. Okay guys, saya gerak dulu korang. Love you so much. Jumpa live game